أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Akhwat akhwat, saudara dan saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Low power, please charge battery. Alhamdulillah. Low power, please charge battery. Bercakap Low power, please charge battery. Mitri. Alhamdulillah kita pagi ini masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan bersama. Kita masih diberikan Allah Ta'ala nyawa untuk kita hidup. Pada hakikatnya kita tak tahulah kenapa. Namun mungkin Allah Ta'ala hidupkan kita pada pagi ini sebab Allah Ta'ala nak beri kita peluang untuk bertaubat lagi. Supaya kita, mungkin sebelum ni tak cukup taubat kita, Allah Ta'ala suruh kita benar-benar bertaubat supaya kita bersih daripada dosa-dosa. Mungkin juga Allah Ta'ala beri kita umur pada hari ini untuk diberikan kesempatan kita dapat beramal lagi. Kerana amalan kita masih belum cukup untuk menghadapi hari-hari kematian. Mungkin Allah Ta'ala beri kita nyawa dan kehidupan pada hari ini untuk Allah Ta'ala beri kita peluang dapat mengelokkan sembahyang, dapat menambahkan solat-solat sunat kita, dapat kita membaca Al-Quran lagi, dapat kita melakukan kebaikan dan banyak lagi lah sebenarnya perkara-perkara yang masih boleh kita buat selagi kita masih lagi diberikan Allah Ta'ala nyawa sebenarnya. Oleh kerana itulah kita kena hargai, kita kena bersyukur pada Allah kerana masih kita diberikan peluang ini. Kerana ramai orang yang ketika mati mereka menyesal sebab tidak menggunakan kehidupan yang mereka ada untuk bertaubat, untuk beramal, untuk memperelokkan solat, memperelokkan diri sendiri dan sebagainya. Manusia ni memang banyak perkara yang dia akan menyesal apabila nikmat yang ada pada dia tu hilang. Contohnya, ramai orang tua, ketika tua dia menyesal kerana waktu muda dia tak gunakan waktu muda untuk beribadah. Ketika waktu muda, sehat, kuat, bertenaga, dia tak gunakan untuk pergi semayang kat masjid, dia tak gunakan untuk pergi haji, dia tak gunakan untuk bangun malam. Dah tua barulah dia rasa nak semayang, barulah nak pergi masjid dan sebagainya. Bila mana nikmat muda hilang, maka ketika itu manusia menyesal. Samalah juga ramai orang yang ketika sehat, dia tak gunakan kesihatan dia untuk beribadat, beramal dan sebagainya. Tapi bila dia sakit, barulah dia rasa menyesal. Dah tak boleh berdiri, semayang terpaksa duduk. Dia kata menyesal dulu muda-muda tak gunakan waktu muda untuk semayang banyak-banyak.
Waktu muda tak pergi masjid, tak pergi kuliah dan sebagainya. Dah tua, dah sakit, dah tak larat dah. Itulah perangai manusia sebenarnya. Samalah juga manusia ketika tak sibuk, ketika banyak free, banyak lapang, dia tak gunakan untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk belajar ilmu dan sebagainya. Tapi bila dah sibuk, dah banyak tanggungjawab, masa itulah rasa menyesal datang. Macam kita lah. Kebanyakan kita ni muda-muda kan. Orang yang paling banyak masa kosong orang muda lah. Terutamanya orang bujang. Orang bujang lagi banyak masa kosong. Ada jawab buat. Kalau dah kahwin, tak percaya tanya orang kahwin. Sibuk. Ramai dah kahwin kan. Sibuk nak layan laki-laki dah banyak perangai. Layan anak satu lain, anak dua lain, anak tiga lain, anak empat lain, anak lima lain. Habis ada 5 anak. Semua anak lain. Perangainya, perilakunya dan sebagainya. Masa itulah baru rasa sibuk. Kitalah dapur officer, kitalah macam-macam lah. Tapi masa itulah kita terasa kalaulah waktu bujang tu guna untuk belajar, guna untuk macam-macam kita fikir. Jadi itulah di antara perangai manusia. Dia suka menyesal. Dan paling menyesal ialah manusia bila dah mati, barulah dia menyesal. Sebab dia kata masa hidup, dia tak gunakan. Maka ramailah orang yang dah mati besok menyesal, minta nak balik ke dunia. Sebab nak beramal walaupun sekejap. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuklah di kalangan orang begitu. Sebab itulah kita saling diperingatkan. Jangan kita anggap program seminggu sekali ni tak penting. Sangat penting. Kita semua perlukan penasihat sebenarnya. Perlukan nasihat. Sebab kita sering lupa, sering lalai, sering cuai dan sebagainya. Baik, dalam kuliah yang lepas, kita telah mula membicarakan tentang apa persiapan dan persediaan yang diperlukan oleh semua kita sebagai seorang hamba untuk menghadapi hari kematian. Sebagai ulang kajinya, yang pertama kita mestilah berusaha menjadi seorang Muslim, mukmin yang bertakwa. Daripada hidup sampailah ke mati kita, kita mestilah menjadi seorang Islam yang ada syahadah, yang ada peribadi. Kita mestilah menjadi seorang mukmin yang percaya, yang beriman, dan menjadi seorang yang bertakwa, yang sentiasa berusaha untuk menjunjung segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah. Inilah hidup kita sebenarnya. Biarlah seluruh hidup kita ni diwarnai oleh peribadi Muslim, mukmin yang bertakwa. Dan pastikan kita mati dalam keadaan kita beristiqamah dalam keadaan. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu yang pertama yang kita telah bincang pada kuliah minggu lepas. Yang kedua, sebagai persiapan mati ini, kita mestilah bertaubat daripada segala dosa. Sama ada dosa-dosa yang besar ikan. Iklan. Ada suara latar pula. Tadi ada perempuan simpanan dalam tu. Suara latar pula.
Menarik ya. Baik, jadi maknanya persiapan untuk mati kita kena bertaubat. Jangan tunggu tua baru nak bertaubat. Jangan tunggu sakit baru nak bertaubat. Jangan tunggu pencen baru nak bertaubat. Sekarang ni dah kena bertaubat. Bahkan kita kena sentiasa memperbaharui taubat kita. Sebab itulah taubat ni persiapan yang penting, sebab kita nak mati kita tak bawa dosa. Mati dalam keadaan tak bawa dosa. Kenapa? Sebab mati kalau bawa dosa, kita bimbang besok nasib kita kat padang mahsyar nak timbang antara amalan kebaikan dengan amalan jahat. Kita takut amalan jahat kita akan memberatkan timbangan dosa kita. Amalan-amalan kita ni ada berat, kita kena ingat. Kat dunia memanglah kita tak rasa zikrullah tu ada berat, ada dia punya way dia punya apa? Berat dia. Kita tak rasa sembahyang kita ni ada berat dia. Tapi Allah menyebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal ketika di dunia, walaupun dengan amalan yang sebesar zarah beratnya, yarahu, dia akan melihat amal itu. Makna dia akan melihat pertama catatan amal itu di buku catatannya di padang mahsyar nanti. Yang kedua, dia akan melihat timbangan amalan tu pada mizan amalan. Dan yang ketiga, dia akan melihat balasan amalan-amalan tu. Ini soal iman. Kita kena percaya bahawa amalan ni ada berat dia. Begitulah juga dengan amalan yang jahat, yang membawa kepada dosa. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun dengan sebesar zarah berat kejahatan tu, dia akan melihatnya dalam catatan buku amalannya besok di padang mahsyar. Melihat, dia akan ditimbang di padang mahsyar dan akan melihat balasannya di akhirat nanti. Sudah pastilah balasan yang jahat neraka Allah dan balasan yang baik ialah syurga Allah. Ini perkara iman yang kita kena percaya. Sebab itulah kita kena bertaubat daripada sekarang lagi. Dan bila bertaubat, maknanya kita kena stop semua dosa-dosa. Kena usaha supaya dosa-dosa ni tak buat lagi dah. Walaupun kita pernah terlanjur, walaupun kita pernah lupa, pernah lalai dan sebagainya, kita stop terus. Kita pandang ke depan, kita ubah diri kita, sebab kita nak bersedia untuk menghadapi hari kematian kita. InsyaAllah akan sampai tajuk taubat. Satu tajuk khusus tentang taubat secara detail, supaya kita benar-benar faham apa dia taubat dan apa yang patut kita buat bila kita kata kita dah bertaubat, dan bagaimana untuk kita bertaubat dalam pengertian taubat yang sebenarnya. Dan juga persiapan kita untuk menghadapi mati ni, kita kena melazimi istighfar. Kena usaha, kena rajin, kena didik diri kita supaya istighfar ni basah pada lidah kita. Kenapa? Sebab dengan istighfarlah hati kita ni akan dibersihkan. Kesan-kesan dosa yang ada pada hati, titik-titik hitam yang ada pada hati, perangai-perangai buruk yang melekat pada hati, ini semua akan dipolish, dibersihkan oleh istighfar. Istighfar ni apa makna? Istighfar ni maknanya minta keampunan Allah. Sebab yang boleh ampunkan dosa kita hanya Allah. Hanya Allah, tak ada yang lain. Dan yang ketiga yang telah kita bincang juga ialah sebagai persiapan kita untuk menghadapi hari mati yang pasti akan datang, yang confirm akan datang, ialah tahsin, yakni memperelokkan solat kita. Ini perkara yang sangat crucial. Ini perkara yang sangat urgent.
Dan ini perkara yang sangat kritikal pada diri umat Islam sekarang. Apabila ramai orang Islam sendiri yang mengabaikan solat. Sama ada langsung tak solat ataupun solat tapi solat yang terabai keikhlasannya, khusyuknya dan banyak lagi. Sedangkan solatlah amalan yang mula-mula yang akan ditanya besok di padang mahsyar nanti. Bukan sedekah kita, bukan baca Quran kita, tetapi yang mula-mula akan ditanya, yang akan dihisap, yang akan dipertanggungjawabkan ialah solat itu sendiri. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan ni, ini peluang kita untuk memperelokkan sembahyang kita sebenarnya. Ialah bulan Ramadan ni kita dah tak sibuk nak makan, dah tak sibuk nak sarapan, dah tak sibuk nak makan tengah hari, dah tak sibuk nak cari tea time dan sebagainya. Maka kita boleh ajar diri kita supaya bulan Ramadan ni solat on time, solat awal waktu. Orang yang solat awal waktu ni ialah orang yang ambil berat tentang waktu solat. Orang yang mengintai-ngintai waktu solat ni. Dan orang yang mengintai-ngintai waktu solat inilah yang disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Di antara 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar ni ialah salah seorangnya yang dikatakan rajulun, seorang lelaki, mu'allaqun qalbuhu fil masajid, hati dia tergantung di masjid. Maksud hati tergantung di masjid ni bukan dia duduk masjid 24 jam. Sampai tak kerja, sampai tak pergi pejabat, sampai tak pergi sekolah, tak pergi kuliah dan seumpamanya. Hati tergantung dengan masjid berartinya para ulama bahaskan ialah orang yang hatinya mengintai-ngintai waktu solat. Bila waktu subuh, sekarang ni pukul 6 apa? Subuh. 6 apa? 5 minit. Awal masuk subuh. Subuh mana kau ikut? 6.13. 5 minit dah semai subuh. Maka bila 6.13 waktu subuh, bangun pukul berapa? Takkanlah bangun pukul 6.30. Orang bangun 6.30 ni, dia tak tanya pukul berapa subuh masuk, dia tanya subuh habis pukul berapa. Itu orang semayang bangun 6.30. Sebab dia kata sempat lagi ni, 6.30 bangun, sempat lagi semayang lagi. Dia cek waktu subuh habis. Tapi orang yang mendapat perlindungan Allah ni ialah orang yang tengok solat masuk pukul berapa. Dia akan bersiap sedia lebih awal lagi, supaya dia dapat solat di awal waktu. Orang lelaki terutamanya, dia kena fikir solat awal waktu di masjid pula. Mungkinlah Zuhur kita sibuk kat pejabat. Kita sibuk pejabat Hayya lah, sibuk pejabat Serantau Muslim lah. Waktu asar pun mungkin kita sibuk, banyak kerja dan sebagainya. Susahlah kita nak semayang di masjid di surau kan. Clash lah, orang kata clash dengan kerja. Kalau subuh sibuk dengan apa? Kalau subuh lah clash dengan apa kan? Ada meeting subuh. Serantau Muslim ada meeting subuh. Tu Serantau Muslim mana tak tahu tu kan. Hayya ada meeting subuh, tak ada tak? Subuh ni clash dengan tidur je sebenarnya. Clash dengan tidur je. Bila tidur ni maknanya kita clash dengan nafsu kita. Nafsu memang suka tidur, seronok tidur. Dah dengan azan pun, baru azan dia kata. Dah kamat, dia kata baru kamat dia kata.
Akhirnya bangun pukul 8. Itu sikap nafsu kita. Maghrib kita masih boleh plan kan, biasanya kita balik kerja sampai rumah sebelum maghrib. Maka usahakan maghrib boleh pergi masjid, orang lelaki lah terutamanya kan. Dapat maghrib, percayalah insya-Allah dapat isyak berjemaah. Maknanya kalau sehari dapat 3 kali solat berjemaah pun lebih baiklah daripada langsung tak dapat. Maknanya orang yang nak solat, yang nak memelihara solat supaya dapat solat di awal waktu, yang disebut dalam hadis Nabi sebagai afdalul a'mal, sebaik-baik amalan, maka dia akan jaga waktu solat. Dia akan perelokkan solat dia sampai tahap dia dapat khusyuk dalam solat. Nak dapat khusyuk dalam solat ni memang dia mesti ada ilmunya. Bukan sekadar ceramah sekali boleh khusyuk. Tak. Dia kena ada ilmu je. Kena belajar ilmu nak khusyuk solat. Tak cukup khusyuk solat, kena ikhlas dalam solat. Sebab pahala solat kita ni bergantung kepada keikhlasan kita dalam solat. Maka ini semua termasuk dalam lingkungan pengertian memperelokkan ataupun tahsis solat tu sendiri. Tahsin as-solat. Memperelokkan solat sebagai persiapan kita untuk mati. Kalau sampai hari ini kita masih gagal untuk mengambil berat tentang solat kita masih abaikan soal masanya, kita masih abaikan soal rukun dan sunatnya, kita masih tak berusaha untuk memperelokkan khusyuk dan keikhlasan kita sampai hari ini, walaupun kita dah masuk kuliah yang ke-11, maka pada hari ini kita kena berazam kembali. Kita azamkan semula dalam hati kita menjelang bulan Ramadan ni, inilah peluang kita nak elokkan solat kita. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, Iza ja'a Ramadan, bila datang bulan Ramadan, Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu, diikat para syaitan. Para ulama menghuraikan tentang hadis ni bahawa bulan Ramadan ialah bulan di antaranya ialah bulan yang Allah Ta'ala beri rahmat kepada hamba-hambanya, supaya bulan Ramadan ni kita akan lebih mudah beribadat. Dengan ibadat kita ni, sama ada yang fardu ataupun yang sunat, itu adalah merupakan jalan untuk kita ke syurga. Maka dalam bulan Ramadan, jalan ke syurga ni dimudahkan. Kenapa? Sebab syaitan diikat tadi. Maksud syaitan diikat ni, pertama, memang ikat sungguh lah. Kena belenggu, kena ikat, macam mana orang kena ikat dengan rantai, kena ikat dengan tali. Yang kedua, para ulama juga ada yang membahaskan syaitan diikat ni maksudnya syaitan ni dilemahkan sehingga dia tak dapat nak mengganggu manusia. Dan yang dimaksudkan dengan syaitan di sini ialah jin-jin, para jin yang berkeliaran. Yang berkeliaran, yang mengganggu manusia. Kalau jin jenis jin Islam, jin Islam kena puasa. Jin Islam kena puasa. Sebab dia Islam, maka dia kena puasa. Dia tak kena ikat lah, dia kena puasa juga. Jadi bila jin ni, syaitan ni diikat, dilemahkan, maka manusia, kita ni akan lebih mudah untuk beramal. Kita akan lebih mudah nak semayang, lebih mudah untuk pergi semayang tarawih contohnya. Bayangkan tarawih ni, bulan-bulan lain tak ada, bulan Ramadan kita boleh buat lah.
Ada masjid buat 8, ada masjid sampai 20. Kita boleh ikut lah. Itu hasil daripada syaitan dilemahkan. Dan apa nama ni, neraka pula ditutup, membawa pengertian jalan-jalan untuk menuju neraka ni pun disempitkan. Sebab bila bulan Ramadan, bila kita berpuasa untuk apanya, maka kita akan berusaha untuk menjaga, bukan sekadar tak makan dan tak minum. Kita akan berusaha untuk jaga mulut kita daripada bercakap perkara-perkara yang lara, daripada mengumpat, daripada memaki, hamun dan sebagainya. Maknanya jalan-jalan untuk buat dosa tu disempitkan. Bila nafsu kita dilemahkan. Dan nafsu dilemahkan dengan apa? Dengan tak makan dan tak minum di waktu siang. Sebab nafsu kita ni memang kekuatannya datang daripada makan dan minum. Itu yang orang lelaki suka minum air tongkat ali lah. Kan? Kopi pun cari kopi jantan lah. Orang lelaki lah. Orang perempuan ada minum kopi jantan? Tak ada lah. Orang lelaki yang minum kopi jantan. Kalau orang lelaki minum kopi jantan, patut orang perempuan cari lah kopi ber kan. Tapi tak ada orang jual kopi ber. Tak ada. Yang ada kopi jantan. Situ semua yang menguatkan nafsu. Nafsu ni dia adalah apa? Dia adalah rakan syubhat syaitan. Yang dalam bulan Ramadan pun nafsu masih ada lagi. Sebab itulah ramai orang sanggup berpuasa daripada subuh sampai ke maghrib, tetapi bila berbuka saja, rakan syubhat syaitan ni main peranan balik. Makan, minum, sampai tahap kekenyangan yang bersengatan. Kan? Kalau pergi bazar Ramadan tu, segala kuih nak beli, segala mi nak beli, segala nasi nak beli, segala air nak beli. Makan sampai kenyang. Sembahyang maghrib pun hujung waktu. Punyalah majlis berbuka puasa, dekat hotel, dekat restoran sebagainya, sampai sembahyang maghrib pun tak ada, isyak pun jauh, tarawih pun tinggal. Ini semua dah peranan siapa? Peranan rakan syubhat syaitan tadi. Walaupun syaitan dah tak ada. Ni pun kena jaga-jaga juga. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan ini peluang untuk kita memperelokkan ibadat kita, terutamanya yang pertama ialah ibadat yang wajib-wajib ni. Pertama, ibadat solat. Itu yang paling utama, sebab ibadat solat ni adalah hubungan kita dengan Allah. Bulan Ramadan, bulan yang kita berpeluang untuk memperelokkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini kita akan masuk kepada poin yang baru sebagai persiapan kita untuk menghadapi kematian kita yang semakin dekat, setiap hari makin dekat. Kita je yang tak tahu, kita saja yang lalai, kita saja yang cuai, kita saja yang tak peduli perkara ni. Maka tak heranlah mati dia akan datang dalam bentuk baghtatan. Apa makna baghtatan? Dia datang dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Yang datang dalam bentuk tiba-tiba. Tak ada orang kata, tak ada soft reminder lah. Tu dia. 40 hari nak mati, soft reminder. Jaga-jaga dah 40 hari nak mati ni. Tak ada. Ramai orang yang mati mengejut. Akhir zaman ni pun antara fenomena yang banyak berlaku ialah mati mengejut. Mati kena stroke, mati kena sakit jantung, mati kena macam-macam. Tak kira nyawa, tak kira umur, muda pun kena, tua pun kena, sihat pun kena, sakit pun kena. Ini akhir zaman. Kanser kalau datang tahu-tahu dah stage 4 je. Itu contohnya begitu. Doktor pun kata awak tinggal seminggu lagi. Masa itulah kita pucat muka kita.
Padahal Allah Ta'ala dah beri kita peringatan tentang mati ni sejak awal lagi. Petanda pertama kita ni akan mati ialah apa dia? Sebab kita ni hidup. Itu dia. Itulah petanda pertama kita mati. Sebab kita ni hidup. Kalau kita ni tak hidup, maka kita takkan mati. Baik. Yang keempat, persiapan kita ialah memperbanyakkan bekalan ibadat wajib dan ibadat sunat untuk membawa pahala ke akhirat. Ini yang dikatakan bekalan. Bekalan kita untuk ke akhirat ni, walaupun kita sering kata amalan, kita sering kata ibadat, tapi sebenarnya yang kita nak bawa bekalan ke akhirat ni adalah pahala itu sendiri. Pahalalah yang akan bernilai besok di akhirat. Di pada masa nanti kita bangkit dalam keadaan baju tak ada, seluar tak ada, kain pun tak ada, tudung pun tak ada, slipper pun tak ada. Macam bayi baru lahir, memang tak ada apa-apa. Kurang-kurang bayi baru lahir pun ada juga yang menyambut. Pakaikan apa nama ni, kain ke, tuala ke kan. Kita besok di pada masa bangkit, tak ada siapa peduli kita. Kalau ada mak ayah kita kat tepi kita pun tak peduli kita. Ada kawan, ada best friend kita pun apa BFF, very best friend apa BBF. Di akhirat pun tak ada dah kawan baik kita ni. Maka apa bekalan kita? Nak jumpa Allah, bekalan kita itulah pahala yang akan ditimbang di padang mahsyar. Itulah yang akan dipertimbangkan oleh Allah untuk nak masukkan kita ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itulah pahala ni sangat penting. Pahala ni ibadat macam apa nama ni, kalau kat dunia ni duit lah. Duit. Cuma duit kita kat Malaysia ni RM, ringgit Malaysia. Bolehlah beli nasi lemak, bolehlah beli handphone, bolehlah beli kereta sebagainya. Tapi kat akhirat besok, kita punya duit kita namanya pahala. Kalau kita bawa duit ringgit Malaysia, tak laku kat akhirat besok. Oleh kerana itulah, kita kena ambil berat tentang bekalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, makna carilah bekalan. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa, yakni menjunjung ketaatan dan meninggalkan larangan Allah. Itu makna takwa sebenarnya. Apa yang Allah Ta'ala perintah, kita junjung, kita laksanakan, dan apa yang Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Perintah Allah ni dua jenis. Ada perintah wajib yang mesti dibuat. Ada perintah sunat yang elok dibuat sebab mendatangkan pahala yang banyak. Larangan Allah pun ada dua jenis. Ada larangan yang bersifat haram, langsung tak boleh disentuh. Kalau sentuh, berdosa. Dan larangan yang kedua bersifat makruh. Kalau ditinggalkan, dapat pahala. Jadi inilah orang yang bertakwa. Dia akan berusaha dalam hidup dia untuk junjung kedua-dua perintah ni, yang wajib dan juga yang sunat. Sebab itulah kita kena latih diri kita. Tak cukup solat wajib, kita kena latih untuk solat sunat. Kita dah bincang pada kuliah yang lepas. Kalaulah solat wajib kita di akhirat besok fail lah, gagal nak melalui pertimbangan ataupun perhitungan Allah di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan cari, ada tak kita ni buat sembahyang sunat ketika hidup di dunia. Sembahyang fardu ke sembahyang sunat ni kena buat masa hidup kat dunia. Dah mati besok tak boleh buat apa-apa dah. Maka kalau ada sembahyang sunat, dia akan cover, dia akan tampung solat-solat wajib kita. Mungkin dalam solat wajib kita tu ada yang bacaan kita yang tak sempurna. Dalam solat wajib kita mungkin ada dari segi
keikhlasan kita yang tak sempurna. Dalam solat wajib kita mungkin dari segi khusyuk kita tak sempurna, maka solat sunat boleh cover. Tapi kalau kita tak semayang sunat ketika hidup ni, waktu muda-muda ni, sihat-sihat, kuat ni, petang-petang boleh jogging 10 km ni kan, tiba-tiba kita tak semayang sunat, kita rasa berat sangat nak semayang sunat ni, kita lah yang akan rugi besok di akhirat. Orang lain takkan tampung kita. Tak ada orang yang akan beri solat sunat dia, pahala solat sunat dia di akhirat nanti untuk kita. Tak ada. Hatta mak ayah kita pun dia takkan nak beri semayang sunat dia. Ialah mak ayah kita rajin semayang sunat. Orang tua-tua ni kan biasa bangun malam. Kita tidur berdengkur, dia orang bangun malam, tahajud. Kita yang muda-muda, yang kuat-kuat ni, tak bangun malam. Tapi orang tua-tua yang dah tua, rajin bangun malam. Orang tua-tua yang rajin sembahyang sunat. Qabliyah, Ba'diyah, sembahyang duha dan sebagainya. Kita orang muda-muda yang kuat-kuat ni, tak buat. Buat orang muda-muda ni sibuk apa? Kita sibuk je kan, sibuk dengan medsos lah, sibuk nak buat konten lah. Duduk kat pejabat sempat buat konten lagi, kan? Itu yang kita sibuk. Sedangkan kita tak sibuk dengan ibadah-ibadah yang sunat. Jadi habis sebut tadi, bulan Ramadan ini peluang kita. Kalau kita nak ajar di kita ni, sebab puasa memang difardukan Allah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan besar supaya kita ni berpuasa di bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak ajar kita supaya kita dapat tattaqun tadi, bertakwa pada Allah. Bertakwa ni inilah junjung yang wajib dan junjung yang sunat. Maka bulan Ramadan lah peluang kalau kita nak ajar di kita ni kali ni. Ramadan ni janganlah kita fikir Ramadan banyak lagi, besok dah tua, barulah kita. Jangan fikir tua. Peluang dia ada depan kita. Bulan Ramadan ni tinggal berapa hari ni. Ini peluang kita. Nak aturkan supaya kita mula, pertama, jaga yang wajib-wajib. Improve yang wajib-wajib ni. Upgradekan yang wajib-wajib ni. Semayang wajib kita, semayang 5 waktu ni. Kalau dulu malas berjemaah, kita rajin berjemaah. Kalau dulu malas nak pergi masjid, kena rajin pergi masjid. Inilah masanya. Dan ditambah dengan yang sunat, semayang sunat contohnya. Kalau dulu kita tak semayang qabliyah zuhur, kita usaha semayang sunat qabliyah zuhur. Kalau dulu kita tak semayang ba'diyah zuhur, berusaha semayang ba'diyah zuhur. Okey, katakanlah kita tak mampu lah, sibuk sangat lah kita ni, tak tahu lah apa benda yang kita sibuk kan. Kita ni orang paling sibuk dalam dunia. Tapi kita kena ada improvement. Apa yang kita nak improve? Okey, kita usaha supaya kita takkan tinggal solat sunat subuh 2 rakaat sebelum semayang fardu subuh tu. Sebab solat sunat subuh ni dia punya kelebihan yang sangat besar. Dalam hadis menyebut rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh tu lebih baik daripada dunia dan isi-isi kandungannya. Mahalnya, besarnya pahala ganjaran solat sunat 2 rakaat. Tambahlah kalau kita buat solat sunat 2 rakaat tu dalam bulan Ramadan. Tambahlah kita buat solat sunat 2 rakaat tu ketika kita dah mula berpuasa. Bila dah masuk waktu subuh kan, kita dah bermula berpuasa. Kita mulakan dengan solat sunat subuh 2 rakaat. Kita buat dalam bulan Ramadan. Kita buat dalam ibadah puasa. Dan dijanjikan pula, Nabi dah janji lebih baik daripada dunia dan isi-isi kandungannya. Maka bayangkanlah gandaan demi gandaan pahala yang sangat besar. Dan inilah bentuk pahala yang kita nak bawa besok jumpa Allah. Nak dipersembahkan pada Allah. Supaya Allah Ta'ala pertimbangkan kita ni boleh masuk syurga. Sebab bulan puasa ni, setiap hari
Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan keluarkan satu list panjang orang-orang yang dibebaskan daripada senarai masuk neraka. Ini disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari sepanjang 30 Ramadan ni, 30 hari Ramadan ataupun 29 hari Ramadan, Allah Taala akan keluarkan satu senarai panjang orang, nama-nama orang yang dibebaskan daripada senarai api neraka. Yang ni yang kita naknya. Hidup kita ni hebat macam mana pun, kaya ke, cantik ke, terkenal ke, kalau masuk di akhirat masuk neraka tak ada guna. Kat dunia kita terkenal, dunia kita hebat, tapi kat akhirat masuk neraka nak buat apa? Yang ni yang kita kena fikirkan. Menjelang bulan Ramadan ni, kita kena ada plan kita. Macam mana nak baiki ibadat kita ni. Tak mampu nak buat semua, sembahyang sunat banyak sangat kan, kita tak mampu nak buat qabliyah ba'diyah ni, baik kita usahakan kita akan mula dengan solat sunat subuh, kan kita akan beristiqamah, berkekalan, berusaha buatlah macam mana pun, tak tinggal 2 rakaat solat sunat subuh ni sampailah habis Ramadan dan sampailah selepas Ramadan. Paling tidak kita dah ada satu improvement dalam ibadat kita. Ini contoh sebagai bekalan kita untuk bawa pahala ke akhirat. Satu lagi ibadah yang penting yang kita kena ambil kesempatan bulan Ramadan. Bersempena bulan Ramadan ni dikatakan sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa Ramadan dinamakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran? Sebabnya ialah kerana dalam bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pertama, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar. Turun dalam bentuk 30 juzuk sekaligus. Dan dalam bulan Ramadan jugalah Allah Ta'ala nuzulkan Quran ni, permulaan nuzul Quran tu pada 17 Ramadan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, dengan ayat yang pertama ialah Iqra, dan ayat demi ayat, surah demi surah turun kepada Nabi selama 23 tahun. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, setiap kali bulan Ramadan Nabi akan bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Kerana nakkan kelebihan bulan Ramadan sebagai bulan Quran. Maka untuk kita, bagaimana kita nak menghadapi bulan Ramadan ni dengan Al-Quran? Mungkin antara kita yang pernah khatam Quran banyak kali, mungkin antara kita yang pandai baca Quran, mungkin antara kita yang dah memang pakar dengan Quran. Tapi Al-Quran ni tetap masih dijadikan sebagai perkara penting menjelang Ramadan. Jadi menjelang Ramadan ni, apa yang kita nak buat dengan Quran? Jawabnya ialah kita kena baca Quran. Kita kena mendekati Quran. Hubungan kita dengan Quran kita mesti lebih rapat lagi. Sebab kita nakkan kelebihan Quran. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, bacalah Quran tu. Jangan simpan je kat rumah tu. Jangan hanya dalam handset je, simpan je tapi tak baca. Bila orang tanya, tunjuk handset, dalam ada Quran, bangga kan, tapi tak baca pun. Jangan begitu. Orang Melayu sampai ada pepatah macam Quran buruk kan. Tahu pepatah orang Melayu, bagaikan Quran buruk.
Tahu? Ni orang Melayu ke ni? Orang Melayu dia ada pepatah bagaikan Quran buruk. Maknanya apa? Quran buruk ni, sebab apa Quran buruk? Sebab dia letak kat rak, kat rumah tu, cantik je. Tapi berpuluh-puluh tahun tak bergerak. Sampai buruk Quran tu. Nak dibuang benda mulia. Nak dibaca tak pula. Akhirnya jadi buruk gitu. Ini pepatah orang Melayu. Orang Melayu dulu hebat. Dia pandang dia perhati perkara ni sampai jadi pepatah. Macam orang Melayu dia buat kajian, dia perhati je tupai kan. Tupai lompat. Akhirnya jatuh juga ke tanah. Jadi pepatah. Bagaikan apa? Tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Itulah jadi pada manusia. Banyak benda yang boleh cover, lama-lama kantoi juga. Bahasa kita kan. Jadi maknanya, jangan sampai Quran buruk. Kena baca Quran. Fa'innahu, kata Nabi, sebab Quran ni ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat kepada ashabih, kepada kawan-kawan ni. Ashabih ni kalau terjemah Melayu, kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Maknanya Quran ni di antara yang boleh memberi syafaat di akhirat, di pada mahsyar nanti. Ketika mak ayah kita tak peduli kita, ketika adik-beradik kita tak pandang kita, kawan-kawan baik kita meninggalkan kita besok di padang mahsyar. Tapi Al-Quran akan jadi pensyafaat kita. Syaratnya kita ni adalah kawan Quran. Kita ni adalah ashab Quran. Apa makna kawan Quran? Kalau kita tak baca dia. Apa makna kita ni kalau nak dakwa kita ni kawan Quran? Kalau kita tak belajar tentang Al-Quran, tak mendalami isi kandungannya, tak mentadabur isi kandungannya, tak mengambil pengajaran daripada isi kandungannya. Orang yang berkawan ni ialah orang yang rapat. Itu nama orang berkawan, orang bersahabat, orang yang rapat. Tempat dia nak mengadu, tempat dia nak bersembang, tempat dia nak bergurau senda dan sebagainya. Maka begitulah kita dengan Quran. Kita tak sedar selama ni kita banyak menjauhi Quran. Orang Melayu banyak baca Quran hanya semata-mata nak dapat pahala je. Malam Jumaat baca surah Yasin nak dapat pahala. Dalam Quran ada 114 surah. Yang dibaca surah Yasin ni satu je. Surah lain dia tak pandang pun. Tak betul tu. Ramai orang guna Quran nak dapat berkat je. Ramai orang jadikan Quran nak jadi pelaris. Kat kedai-kedai letak ayat, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar dia kata. Yang habis heran 1000 je. Alah murahnya 1000 dinar, betul sejuta ke 1 million kan. 1000 dinar je kata ayat tu. Semata-mata untuk ayat pelaris. Nak tarik pelanggan. Sedangkan Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai huda, petunjuk. Maknanya siapa yang tak ambil Quran, kandungan Quran tu jadikan petunjuk, panduan hidup dia, maka orang begini sesat. Wal'ayazubillah. Kalaulah orang ambil lain daripada Quran sebagai petunjuk, pun boleh jadi sesat. Wal'ayazubillah. Maknanya, datang bulan Ramadan adalah saat dan ketika untuk kita berpeluang memperbaiki semula hubungan kita dengan Quran. Supaya kita benar-benar rapat dengan Quran, menjadi ashab dia. Yang ini yang habis timbulkan supaya kita sekarang ni menjelang Ramadan ni apa plan kita? What is our plan? Untuk mendekati Quran. Selalu orang sebut kalau bulan Ramadan tadarus kan? Tadarus. Realiti tadarus kat Malaysia ni, kat negara kita ni, kalau kat masjid-masjid lah, biasanya tadarus ni muka orang sama je. Kalau makcik tu daripada dulu sampai sekarang, muka dia lah makcik tu dapat bunga telur, dapat kain batik kan. Bila dah hujung-hujung katam tu dapatlah benda tu.
Yang orang tua-tua ni pun sama. Yang atuk-atuk ni dah daripada ada gigi sampai hilang gigi. Inilah geng tadarus. Tadarus ni diswastakan je pada orang-orang. Yang orang muda-muda tak peduli tadarus. Orang lain tak peduli tadarus ni. Bila dah nak khatam besok, lepas tu bukan tadarus, ramai yang terderas, laju. Nak cepat habis. Bukan tadarus, terderas. Baca laju-laju. Kalau ada yang lambat ni kena marah. Kalau ada yang lambat-lambat, gagap-gagap ni memang isuh keluar. Ini yang banyak berlaku. Akhirnya tadarus ni hanya jadi adatnya. Adat pun adat yang orang Melayu ni mengelat. Grup ni baca juzuk pertama, grup ni baca juzuk kedua, grup sana juzuk ketiga, ada 30 grup, 30 seorang satu juzuk, khatam malam tu terus. Ataupun dalam handphone, dalam grup, buat grup tadarus. Okey, engkau ambil juzuk satu, engkau ambil juzuk dua, engkau ambil juzuk, ada 30 orang, satu malam khatam. Cerita kat orang dah khatam dah tadarus. Ini semua mengelak sebenarnya. Dapatlah pahala setakat yang dibaca. Setakat yang dibaca. Tapi kita ni kalau boleh, bulan Ramadan ni bulan yang special. Bulan yang mana kita sebaik-baiknya mengkhatamkan Quran. Kalau kita tak mampu baca sendiri pun, kita boleh baca dalam bentuk tadarus. Satu malam tu kita bersama-sama baca. Sebab perkataan tadarus ni bermakna dia mestilah seelok-eloknya melibatkan dua pihak ataupun lebih. Itu yang dikatakan tadarus. Saling belajar. Saya baca, awak dengar, awak baiki bacaan saya. Awak baca, saya dengar, saya baiki bacaan awak. Itu nama tadarus dalam pengertian yang sebenar. Dan tadarus ni memanglah tak semestinya khatam 30 juzuk sebenarnya. Kalau katakanlah malam sepanjang bulan ni kita ambil keputusan kita nak tadarus surah Baqarah lah contohnya. Tadarus surah Baqarah ni boleh berlaku dengan kita baca, orang baiki dan termasuklah mempelajari isi kandungan itu. Kita tadabbur ke, kita belajar tafsirannya dalam kumpulan-kumpulan, itu pun termasuk pengertian tadarus. Sebab tadarus maknanya belajar. Belajar Quran tu pun dapat juga pahala yang besar. Sebab Al-Quran ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Ini tujuan Allah Taala turunkan Quran. Quran adalah satu kitab, kata Allah, anzalnahu ilaika, yang kami utus turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, satu kitab yang penuh dengan keberkatan. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur isi kandungannya. Apa makna tadabbur? Tadabbur ni maknanya kita baca Quran, kemudian kita merenung apa isi kandungannya. Apa pengajaran, apa pengiktibaran yang kita boleh belajar daripada isi kandungannya, untuk kita selepas kita tadabbur tu kita dapat mengamalkan. Macam tadi kan, ayat yang Habib baca, tazawwadu wa tazawwadu, carilah bekalan, fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sebaik-baik bekalan tu ialah ketakwaan. Bila kita baca ayat ni, bukan sekadar baca ayat, tapi kita kena lihat apa kandungannya. Kandungannya suruh kita mencari bekalan. Bekalannya ialah apa? Bekalannya ialah amalan yang boleh membuahkan pahala. Ini berarti lepas baca ayat ni kita kena berusaha untuk beramal, menambah amalan yang wajib, menambah amalan yang sunat, supaya pahala daripada amal wajib dan sunat ni kita boleh bawa besok jumpa Allah. Maknanya membuahkan amalan dalam diri kita. Itu nama tadabbur. Dan inilah maksud, keutamaan dan tujuan Al-Quran diturunkan. Bayangkanlah Quran ni ada 114 surah. 114 surah. Tapi berapa surah yang kita pernah belajar isi kandungannya? Kita kena tanya diri kita. Allah Ta'ala utuskan pada kita melalui lidah Nabi kita, dan Quran ni sampai hari ni ada 30 juzuk, 114 surah,
Berapa surah yang pernah kita belajar isi kandungannya untuk kita ambil pengajaran dan pengiktibaran. Kita tanya diri kita sendiri. Jadi Quran ni pertama tadabbur, yang kedua ialah tazakur. Orang yang ada akal yang sihat, dia akan memikirkan, dia akan mengambil peringatan daripada Al-Quran. Jadi menjelang bulan Ramadan ni, apa plan kita dengan Al-Quran? Kita akan tanya diri kita. Mungkin kita boleh buat secara individu, mungkin kita boleh buat secara dengan kawan-kawan. Mungkin katakanlah serantau Muslim di pejabat tu kan, pejabat yang penuh sesak tu kan, dengan kursi meja tu. Okey, kita nak buat program tadarus tiap-tiap hari. Satu hari kita ambil satu muka surat pun cukup dah. Ada yang baca terjemahan tafsir, ada apa ni Ustaz Kak Ana ke Ustaz Hakim ke buatkan dia punya tadabbur, ambil pengajaran. Itu pun termasuk dalam pengertian tadarus. Sebab Ustaz Hakim sampai tu. Memang Ustaz Hakim ni kena seru lah boleh sampai. Kena fikirlah. Supaya bulan Ramadan kita berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Dan percayalah, bila bulan Ramadan ni dapat kita terima dia, dia bertamu pada kita, kita terima dia, kita hiaskan dia dengan amalan-amalan yang hebat-hebat ni. Percayalah, kesan dia kita akan nampak selepas bulan Ramadan, sepanjang tahun nanti, setahun yang akan datang. Anggaplah Ramadan yang akan datang sebagai Ramadan yang terakhir untuk kita, yang kita kena bersiap sedia untuk mencorakkannya. Jadi gayanya kita dah di penghujung, dan pada hari ini banyak kita sentuh tentang bagaimana menghadapi bulan Ramadan sebagai sebenarnya satu persiapan untuk hari-hari kematian kita. Maka janganlah kita biarkan Ramadan ini berlalu tanpa ada satu pengisian yang bermakna untuk diri kita, yang akan merubah jiwa kita dan membentuk kepribadian dan akhlak kita. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi bulan Ramadan. Kita tak berhenti kan kuliah ni kan? Tak ada kena-mena dengan makan minum kan? Maknanya tak ada makan minum pun masih boleh teruskan kuliah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita di atas penyampaian yang disampaikan oleh Abi ataupun Ustaz Muhammad Nur. Seterusnya kita buka kepada soalan, boleh Abi? Sekiranya ada nak tanya apa-apa soalan kepada Abi. Tak ada. 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 Dalam hati tu. Ada. Dalam hati tu. Abi jawab Abi. Abi dengar. Boleh jawab. Selagi tak tanya, Abi tak jawab. Tapi kalau malu sesat jalan tu je tak mahu. Malu bertanya sesat jalan. Kalau malu PM me lah. Personal message to me. InsyaAllah. Apa-apa ke amalan yang boleh diamalkan rutin harian ke bulan Ramadan ke, boleh tanya Abi. Sekarang ni sekejap. Kalau tak ada, alhamdulillah. Terima kasih Abi di atas penyampaian kuliah berkenaan dengan persiapan kita di dunia untuk menghadapi kematian, iaitu amalan-amalan yang boleh membuahkan hasil di akhirat nanti. Khususnya kita ni nak menjelang Ramadan, bulan yang digandakan amalan kita. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelum ni, insya-Allah. Jadi kita tangguhkan kita punya kuliah kita hari ini dengan atas speaker Farah dan semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, kerahmatilah kami dengan sebab Quran. Wa ja'alhu lana, dan jadikanlah Quran bagi kami imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, kau tunjukkanlah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan rezekikanlah pada kami agar kami dapat mengikut kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan kau tunjuklah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan rezekikanlah pada kami agar kami dapat menjauhi kebatilan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, kau terangkanlah hati-hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Kama nawta arda binuri syamsik wa qamarik, sebagaimana Engkau telah terangkan bumi ini dengan cahaya matahari dan bulan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, kau tambahkanlah pada kami ilmu, warzuqna fahma, dan rezekikanlah pada kami kefahaman. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Kau tolonglah Islam dan orang-orang Islam di manapun mereka berada. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Kau tolongkanlah, ya Allah, kau tolonglah sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, para mujahid dan para mereka yang tertindas di bumi Palestin. Allah mansurhum 'alal yahud. Kau tolonglah mereka terhadap musuh mereka Yahudi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Balik-balik. Kan ada makan pun.